Okey, kita ambil sikit. Okay. Bismillah. Masuk. Ya. Makna suruh menjimat jimat kan? Lepas tu kita makan telur lah, masak telur boleh? Oh, sebab makna pesan kita kena berjimat, kena menyimpan, jangan membazir. Oh, Pak Su dengar. Mak Su suruh berjimat, Pak Su tak tahu je. Ya, takut dia marah lah nanti kita masak. Oh, takut dia marah Pak Su. Mak Su marah, Pak Su tak takut? Mana telur dia? Nah. Hari ni menu telur je. Menu telur je. Telur pun telur lah. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badul lagi. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi yang sangat mudah, sangat jimat. Makna kata kita kena berjimat kan. Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi kari telur pecah. Mak Su ikhlas tak? Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk resipi Mak Su ni mudahnya. First kali Mak Su ada telur ayam, lepas tu ada santan. Mak Su guna 2 jenis rempah. Ni 1 paket kecil rempah kari ikan, 1 paket kecil rempah kari daging dan 2 sudu serbuk cili. Lepas tu untuk bahan tumisan dia Mak Su ada 5 biji bawang kecil, setengah biji bawang besar, lepas tu ada akar ketumbar, 3 ulai bawang putih, halia dan 1 inci, tomato, dan kali ni Mak Su guna 1 sudu halba campur. Dan ni daun kari untuk bahan tumisan dia, dan bahan hiasan dia Mak Su ada daun ketumbar, kentang dan tomato, serta ada air asam jawa. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey sahabat, first kali Mak Su nak bancur rempah ni. Okey, kita bancur dengan air, bagi dia jadikan dia paste. Kalau tak nak bancur pun boleh, tapi kena pandai kawal api supaya rempah tu tak hangit lah. Okey, untuk kari telur 2 jenis rempah Mak Su guna, kari ayam dan kari daging. Bereng apa-apa pun tak kisah. Okey, tegar bagi sebatih. Okey sahabat, ni minyak Mak Su dah panas. Okey, untuk tumis rempah kita kena minyak lebih sikit. Okey, first kali kita nak masukkan semua bahan-bahan yang Mak Su dah iris ni. Kali ni iris je, tak perlu blend. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masuk bawang merah, bawang putih, akar ketumbar, dan last kali ni bahan letupan ni. Okey, kita tumis sehingga dia ke perangan. Okey, bila kita punya bahan tumisan ni dah keperangan macam ni, dah naik wangi. Lepas tu kita punya tomato pun dah hancur dah. Jadi sekarang Mak Su nak masukkan rempah yang kita dah bancur dengan air tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masukkan semua. Okey, lepas tu kita gaul sebati. Masya Allah bau dia. Memang harum lah. Siapa yang penggemar kari, memang padu bau dia. Memang buat perut ni lapar. Okey sahabat, lepas tu Mak Su masukkan sikit air. Sebab Mak Su nak bagi dia pecah minyak lah. Rempah ni bagi dia pecah minyak 2-3 kali baru dia sedap. Okey, bila kita punya rempah dah pecah minyak macam ni, Mak Su masukkan air asam jawa. Bismillah. Okey, lepas tu Mak Su nak bagi dia pecah minyak sekali lagi. Kalau sahabat nak dia warna cantik, sahabat boleh tumis sekali dengan sedikit gula, bagi dia caramelize. Warna dia akan jadi merah cantik lah. Tapi sebab Mak Su buat kari biasa, jadi Mak Su tak tumis lah sekali dengan gula. Kalau kita buat gulai Kelantan ke, dia comel kalau kita tumis dengan sedikit gula. Okey, bila kita punya rempah ni dah pecah minyak elok, jadi Mak Su nak masukkan ubi kentang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, lepas itu masukkan ubi kentang, kita masukkan sedikit air lah. Okey, kita bagi ubi ni empuk. Ini setahu orang dulu sahabat. Sebab kalau zaman mak-mak dulu, dia buat kari telur kebanyakannya start pecah tu, dia tak rebus. Dia lagi sedap sahabat kalau buat macam tu. Okey, kita biarkan ubi kentang ni empuk dulu. Okey sahabat, bila ubi kentang kita ni dah empuk, jadi Mak Su nak masukkan santan. Bismillah. Ni Mak Su guna 1 kotak santan kara yang kecil tu. Okey, Mak Su tambah air sikit. Bau dia memang wangi. Okey, seterusnya Mak Su masukkan segala bahan-bahan perasa yang sahabat nak letak lah. Nak tak mak haji ke, mak ajah ke, boleh. Ikut cita rasa.
Okey, Mak Su nak biarkan mendidih sekejap. Lepas tu kita bolehlah masukkan kita punya telur. Okey sahabat, bila kuah kari kita ni dah start mendidih macam ni, kita boleh masukkan kita punya telur. Tapi sebelum tu kita kacau dulu dan kita perlahankan api. Okey, sebab kita nak pecahkan telur ni, kita tak boleh api besar. Nanti dia punya telur tu jadi tak cantik lah. Okey, ni Mak sudah siap pecahkan dalam bekas. Jadi kita masukkan satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Telur pertama. Okey, telur yang kedua. Bismillah. Telur ketiga. Telur keempat. Okey, telur kelima. Okey, telur yang terakhir. Mak Su buat 6 biji. Ni nak buat lebih pun boleh. Tapi Mak Su buat yang Mak Su nak makan je lah. Okey, kita biarkan telur kita ni dia mengeras lah. Jadi bentuk telur kan. Jadi kita jangan kacau dulu. Okey sahabat, jom Mak Su nak tengok macam mana telur. Tengok ni. Nampak tu telur. Bulat-bulat elok nampak. Ni yang kita nak ni. Nampak tu? Ni dah start kari telur orang dulu ni. Mak-mak kita ni masak kari telur macam ni. Dia tak rebus. Nampak tu? Okey, bila kita punya kari dah cukup rasa, masin semua dah cukup. Tengok telur Mak Su bulat-bulat elok. Nampak tu, masya-Allah. Tak sabar nak makan. Okey, lepas tu kita bolehlah masuk dia punya bahan-bahan hiasan dia. Okey, Mak Su letak cili padi. Okey, lepas tu Mak Su letak tomato. Dan akhir sekali bahan penyedap dia, Mak Su letak daun ketumbar. Sahabat, tengok ni Mak Su punya telur pecah ni, masya-Allah. Cantik, bulat elok. Jom kita tengok yang lain pula. Nampak tu. Makan nasi panas padu ni. Tengok kuah dia tidak terlalu pekat, tidak terlalu cair, ngam-ngam je ni. Inilah style kari telur pecah cara orang lama. Memang padu. Nampak tu, masya-Allah. Alhamdulillah, kari telur pecah Mak Sila style sedia untuk dihidangkan. Okey sahabat, jom Mak Su nak hidang dah. Masya-Allah, wanginya. Tengok telur Mak Su ni, bulat-bulat. Masya-Allah, bismillah. Okey sahabat, akhir sekali Mak Su taburkan dengan sedikit daun ketumbar sebagai hiasan dia. Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah, kari telur pecah Mak Sila style dah siap je kita makan. Okey sahabat, Mak Su punya kari telur pecah dah siap. Jom Mak Su nak makan. Okey, Mak Su nak ambil telur ni. Cantik. Okey, kita ambil satu lagi. Ambil satu lagi, bubur kentang sikit. Jom kita rasa. Okey sahabat, jom Mak Su nak rasa. First kali Mak Su nak rasa kuah dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, jap nak tepuk. Tu tanda dia sedap. Memang sedap, cukup rasa rempah. Lemak dia sedap, cukup. Sebab Mak Su buat santan, ni kari Melayu lah, bukan kari mamak yang santan dia lebih lah. Okey, lepas tu masin masam dia semua ngam lah. Okey, Mak Su nak rasa ubi dia. Bismillah. Terus teringat kari arwah Mak Su. Memang sedap sahabat. Sahabat wajib cuba kat rumah. Okey sahabat, jom Mak Su nak pecah dia punya telur ni. Nampak tu. Nampak. Tak pecah pun telur Mak Su Okey, kita ambil sikit. Okay. Bismillah. Masya-Allah. Padu. Okey sahabat wajib cuba dekat rumah. Walaupun kita guna telur ayam, telur kita tak pecah. Dia tidak apa orang kata penuh dalam kuah tu kan. Tak ada. Dia jadi sebiji.
Sebab kita guna teknik yang betul, cara masak yang betul. Sama macam kita buat telur itik kan. Biasa kita guna telur itik untuk kita buat gulai yang ada telur pecah dalam kuah ni kan. Tapi dengan telur ayam pun kita boleh buat kalau kita buat dengan teknik yang betul. Sahabat wajib cuba kat rumah. Memang sedap. Dan sahabat suapan terakhir. Bismillah. Ambil ubi. Alhamdulillah. Allah paling sedap. Okey sahabat, terima kasih yang sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana tonton video Mak Su ni, jangan skip iklan. Okey, tanda siapa Mak Su. Dan paling penting jangan lupa cuba resipi Mak Su kongsi hari ni. Resipi sangat mudah, bahan yang ada kat rumah je kan. Menu jimat. Ingat pesan Mak Nu tu, kita kena berjimat cermat. Kita masak menu telur ni. Jimat sikit boleh saving ujung bulan kan. Okay sahabat, jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel Mak Su Dapur. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.